Assalamualaikum. Saya akan membentangkan dua bab lah, iaitu pendahuluan dan objektif. Okey, Islamic Banker Acceptance ni ialah satu instrumen pasaran wang Islam jangka pendek yang mana digunakan secara meluas oleh institusi kewangan Islam di Malaysia. Ia berfungsi sebagai alternatif patuh syariah kepada banker acceptance conventional. IBA digunakan untuk tujuan pembiayaan perdagangan, sama ada bagi urusan niaga tempatan ataupun antarabangsa. Dia berbeza dengan BA, konvensional yang melibatkan unsur riba. IBA berasaskan kontrak-kontrak Islam seperti mudarabah, jual beli dengan kos tambah keuntungan, perwakilan atau agensi dan musawamah, jualan berunding tanpa pendedahan kos asal. Okay, seterusnya objektif, yang mana definisi dan tujuan pencipta instrumen Islamic Banker Acceptance. Seterusnya mengenal pasti konsep dan kontrak Islam yang digunakan dalam instrumen ini. IBA ni menggunakan beberapa kontrak utama dalam Islam, iaitu murabahah, jualan dengan kos tambah keuntungan yang dipersetujui, wakalah, bank bertindak sebagai ejen untuk melaksanakan transaksi bagi pihak pelanggan, dan musawamah, jualan berunding di mana harga ditentukan tanpa mendedahkan kos asal. Seterusnya, objektif ini menerangkan aliran operasi. Dia bermula daripada pelanggan memohon pembiayaan daripada bank yang kemudiannya membeli barangan daripada pembekal dan seterusnya menjualkannya semula kepada pelanggan secara tertangguh melalui kontrak murabahah. Lalu mengeluarkan dokumen IBA sebagai bukti hutang yang boleh diniagakan di pasaran wang antara bank Islam sebelum pelanggan tu membuat pembayaran nilai muka semasa tempoh matang. Seterusnya, objektif ni menunjukkan prestasi semasa instrumen ini dalam pasaran wang Islam. Prestasi IBA ni dia menunjukkan pertumbuhan positif lah dari tahun ke tahun. Dia menunjukkan peningkatan penggunaan IBA sebagai instrumen pembiayaan perdagangan yang penting dalam pasaran Islam. Dan yang terakhir, membincangkan isu-isu syariah dalam pengurusan perbendaraan yang berkaitan dengan IBA. Isu utama ialah memastikan urus niaga perdagangan yang sah dan wujud secara fizikal. Transaksi yang hanya berlaku atas kertas tanpa pemilikan sebenar boleh membawa kepada amalan yang dipertikaikan seperti tawaruk, tiruan atau bai' al-inah. Oleh itu, instrumen kewangan Islam perlu melaksanakan 3 perkara, iaitu semakan dokumentasi perdagangan, audit syariah dalaman, dan seterusnya pengawasan oleh Jawatankuasa Syariah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Saya Muhammad Firdaus bin Abdullah, nombor metrik 284030, dan topik yang dibincangkan oleh saya adalah topik 3.0, iaitu metodologi. Dalam konteks Islamic Bankers Acceptance yang merujuk kepada metodologi adalah salah satu panduan strategik yang menentukan kesahihan, keboleh kepercayaan dan kedalaman sesuatu analisis. Pendekatan kualitatif dengan tumpuan penuh pada pengumpulan dan analisis data sekunder. IBA beroperasi dalam persekitaran yang sangat bergantung kepada kerangka perundangan, ketetapan syariah dan piawaian antarabangsa yang tekah wujud dan diiktiraf. Ini juga diperolehi melalui penelusuran sumber-sumber autoritatif yang telah disahkan oleh badan-badan pengawas syariah dan ulama. Ini juga bersifat integrasi di mana ia merupakan hukum fiqh perundangan Islam mesti bersatu dengan amalan industri dan peraturan pihak berkuasa. Ini juga terikat dengan peraturan Bank Negara Malaysia dan piawaian syariah antarabangsa. Metodologi ini juga membolehkan penyelidik meneliti lapisan Metodologi ini juga membolehkan penyelidikan meneliti lapisan-lapisan kelulusan syariah
garis panduan operasi dan kritikan akademik yang sedia ada, dan kemudian mengumpul maklumat tersebut menjadi satu uraian yang koheren. Tidak terdedah kepada bias pandangan terhadap individu atau data pasaran yang terhad. Sebaliknya berasaskan kepada konsensus regulatory dan ulama yang dominan. Topik seterusnya adalah pendekatan kajian kualitatif berasaskan triangulasi data sekunder, di mana data sekunder ini memberi fokus kepada tafsiran dan sintesis data sekunder yang sedia ada. Ia juga bertindak sebagai jambatan penghubung antara falsafah teori kewangan Islam dengan realiti amalan pembendarahan di institusi kewangan. Ini juga dikumpulkan dan disaring melalui proses triangulasi yang melibatkan 3 lapisan sumber utama yang saling menyokong. Ketiga-tiga teras data sekunder ini iaitu regulasi, pasaran dan teori bagi membentuk satu jaringan analisis yang kuat dan holistik. Ini juga akan meminimumkan risiko tafsiran yang berat sebelah atau dangkal, terutamanya ketika menilai isu-isu syariah yang kompleks. Ini juga perlu disahkan silang antara penyamaan akifi, aspek syariah, garis panduan Bank Negara Malaysia, aspek teknikal dan kritikal akademik, di mana aspek keberkesanan pasaran. Selain itu juga, menjamin bahawa laporan ini tidak hanya berhenti pada deskripsi apa itu IBA, tetapi melangkah lebih jauh untuk menjawab soalan mengapa dan bagaimana IBA diiktiraf sebagai patuh syariah dan berfungsi secara efektif. Teras pertama iaitu dokumen otoritatif dan regulasi. Ini merangkumi dokumen-dokumen perundangan dan piawai yang mempunyai kuasa eksekutif dan syariah. Kritikal terutamanya yang berkaitan dengan Islamic Interbank Money Market (IIMM), kerana dokumen ini menyediakan rangka kerja operasi, kaedah pengiraan dan garis panduan pengurusan risiko yang menjadi asas teknikal instrumen IBA. Mekanisme dan fungsi IBA juga termasuk tempoh matang, kaedah penilaian semula dan syarat-syarat acceptance oleh bank kerana ianya tidak dapat diterangkan dengan tepat, apatah lagi dinilai dari sudut kepatuhan sistem. Selain kawal selia domestik, Piawaian Accounting dan Auditing Organisation for Islamic Financial Institution (AAOIFI) berfungsi sebagai rujukan syariah yang bertinggi bagi memastikan kontrak asas IBA seperti murabahah atau wakalah mematuhi segala perincian hukum. Piawaian AAOIFI memberikan garis panduan global mengenai definisi pemilikan, kod dan syarat-syarat jual beli tertangguh yang amat penting untuk membuktikan bahawa IBA bukan sekadar khela bagi mendapatkan pembiayaan berasaskan hutang. Justifikasi syariah IBA terletak kukuh di bawah ketetapan AAOIFI dan menjadikan sebagai satu sumber rujukan yang tidak boleh diabaikan untuk pengesahan hukum. IFSB membolehkan IBA diletakkan dalam konteks amalan terbaik global serta memandingkan reka bentuk kontrak dengan piawaian due diligence dan pengurusan risiko yang diterima di negara-negara anggota IFSB yang lain. Ini membantu dalam memahami sejauh mana IBA boleh diterima dan didagangkan dalam pasaran modal Islam serantau. Teras kedua iaitu sumber-sumber yang menyajikan maklumat terkini dan gambaran dinamik pasaran. Laman web rasmi Bank Negara Malaysia selain garis panduan sentiasa mempaparkan statistik pasaran wang Islam semasa, seperti nilai IBA tertunggak, kadar pertumbuhan dan volume perdagangan dalam Islamic Interbank Money Market. Teras ketiga iaitu rujukan daripada buku teks dan jurnal akademik diintegrasikan ke dalam laporan. Penelusuran ini bukan sahaja membina kerangka teori yang kokoh, tetapi juga membolehkan instrumen IBA dianalisis dari sudut kritikan, cabaran evaluasi dan potensi penambahbaikan kontrak. Sumber akademik memberi landasan untuk menilai kedudukan IBA dalam kerangka maqasid syariah, meletakkan dalam konteks maslahah kepentingan umum dalam ekonomi yang lebih besar.
Berdasarkan data daripada statistik pasaran wang Islam yang diterbitkan oleh Bank Negara pada tahun 2024, prestasi semasa instrumen Islamic Bankers Acceptance menunjukkan trend peningkatan yang konsisten sepanjang tempoh 5 tahun dari 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, nilai tertunggak Islamic Banking Acceptance direkodkan sebanyak 5,200 juta. Jumlah ini meningkat kepada 5,950 juta pada tahun 2001, mencatat kadar pertumbuhan tahunan sebanyak 14.4%. Peningkatan ini terus berlanjutkan pada tahun-tahun berikutnya dengan nilai tertunggak sebanyak 6,420 juta pada tahun 2022, pertumbuhan 7.9%. 6,780 juta pada tahun 2003, pertumbuhan sebanyak 5.6%, dan 7,200 juta pada tahun 2004, pertumbuhan sebanyak 6.2%. Secara keseluruhannya, data ini menunjukkan kadar pertumbuhan positif dan berterusan dalam penggunaan instrumen Islamic Banking Acceptance oleh institusi kewangan Islam di Malaysia. Pertumbuhan yang stabil ini menggambarkan bahawa instrumen Islamic Banking Acceptance memainkan peranan penting dalam pasaran kewangan Islam, khususnya sebagai mekanisme untuk menyediakan kecairan jangka pendek kepada bank-bank Islam. Selain itu, Islamic Banking Acceptance turut berfungsi menyokong aktiviti perdagangan sebenar yang berasaskan kontrak patuh syariah seperti murabahah dan wakalah bil istiqmar. Kenaikan nilai transaksi ini juga menunjukkan keyakinan yang semakin meningkat terhadap keberkesanan instrumen Islamic Banking Acceptance sebagai alternatif kepada instrumen pembiayaan konvensional dalam pasaran wang. Secara keseluruhannya, perkembangan positif ini selaras dengan matlamat Malaysia untuk terus memperkukuh kedudukan sebagai hub kewangan Islam global. Trend peningkatan nilai tertunggak Islamic Banking Acceptance membuktikan bahawa sektor kewangan Islam negara berada pada landasan yang kukuh dan berdaya saing, dengan sokongan instrumen yang fleksibel, patuh syariah dan relevan terhadap keperluan semasa pasaran. Dalam pelaksanaan dan pengoperasian instrumen Islamic Bankers Acceptance, terdapat beberapa pihak utama yang memainkan peranan penting bagi memastikan kelancaran serta keberkesanan instrumen ini dalam pasaran kewangan Islam. Antara pihak yang terlibat secara langsung ialah Bank Islam, pelanggan, pengimport atau pengeksport, pelabur institusi kewangan dan Bank Negara Malaysia. Pertama, Bank Islam berperanan sebagai pengeluar dan pedagang utama instrumen Islamic Bank Acceptance. Bank bertindak menyediakan kemudahan pembiayaan kepada pelanggan melalui kontrak patuh syariah seperti murabahah atau wakalah. Dalam konteks ini, bank membeli barangan dagangan daripada pengeksport dan menjualnya kepada pengimport dengan margin keuntungan yang dipersetujui. Kemudian, bank boleh mendiskaunkan dokumen tersebut di pasaran sekunder bagi tujuan menguruskan kecairan jangka pendek. Kedua, pelanggan yang terdiri daripada pengimport atau pengeksport merupakan pemohon utama pembiayaan melalui Islamic Bankers Acceptance. Mereka menggunakan instrumen ini bagi membiayai urus niaga perdagangan sebenar yang melibatkan barangan fizikal. Melalui penggunaan Islamic Bankers Acceptance, pelanggan dapat menikmati kemudahan pembiayaan yang patuh syariah tanpa melibatkan unsur riba, di samping memastikan aliran tunai perniagaan mereka kekal stabil. Seterusnya, pelabur atau institusi kewangan lain seperti bank-bank Islam dan konvensional yang mempunyai jendela Islam turut memainkan peranan sebagai pembeli Islamic Bankers Acceptance di pasaran sekunder. Mereka melabur dalam instrumen ini bagi memperoleh pulangan jangka pendek yang selamat dan mematuhi prinsip syariah, di samping membantu meningkatkan kecairan pasaran wang Islam secara keseluruhan. Akhir sekali, Bank Negara Malaysia bertindak sebagai badan kawal selia dan pengendali utama bagi pasaran antara bank Islam. Bank Negara Malaysia memastikan semua transaksi Islamic Bankers Acceptance dijalankan mengikut garis panduan syariah dan standard peraturan yang ditetapkan. Selain itu, Bank Negara Malaysia juga berperanan mengawasi kestabilan sistem kewangan Islam dan memastikan pasaran wang Islam berkembang dengan teratur serta berdaya saing. Kerjasama antara semua pihak ini amat penting bagi memastikan instrumen Islamic Banking Acceptance terus berfungsi dengan berkesan sebagai medium pembiayaan perdagangan dan pengurusan kecairan yang patuh syariah dalam sistem kewangan Islam Malaysia. Dalam pelaksanaan instrumen Islamic Banking Acceptance, setiap pihak yang terlibat berhadapan dengan tahap risiko dan pulangan yang berbeza bergantung kepada peranan masing-masing dalam transaksi. Secara umumnya, Islamic Bankers Acceptance menawarkan struktur yang adil dan seimbang antara risiko
serta pulangan kerana ia berasaskan aktiviti perdagangan sebenar, underlying trade transaction yang patuh syariah. Bagi bank Islam, risiko utama yang dihadapi ialah risiko kredit dan risiko perdagangan. Risiko kredit timbul apabila pelanggan gagal memenuhi tanggungjawab pembayaran balik dalam tempoh yang ditetapkan. Manakala risiko perdagangan berkaitan dengan perubahan harga barangan dagangan atau kelewatan penghantaran. Walau bagaimanapun, bank memperoleh pulangan dalam bentuk keuntungan daripada margin jualan murabahah, iaitu perbezaan antara harga kos dan harga jual kepada pelanggan. Pulangan ini dianggap halal kerana berpunca daripada aktiviti jual beli sebenar dan bukannya faedah daripada pinjaman. Sementara itu, pelanggan yang terdiri daripada pengimport atau pengeksport menanggung tanggungjawab pembayaran terhadap jumlah pembayaran yang diterima. Namun, mereka menikmati manfaat dalam bentuk akses kepada kemudahan pembiayaan perdagangan patuh syariah yang membolehkan urus niaga dijalankan dengan lebih mudah dan cepat serta tanpa terlibat dengan unsur riba. Di samping itu, Islamic Bankers Acceptance membantu pelanggan mengurus aliran tunai dan meningkatkan daya saing perniagaan di pasaran global. Bagi pelabur dan atau institusi kewangan yang membeli Islamic Bankers Acceptance di pasaran sekunder, risiko utama ialah risiko kecairan dan risiko pasaran. Risiko kecairan merujuk kepada kemungkinan kesukaran menukar pegangan Islamic Bankers Acceptance kepada tunai apabila diperlukan. Manakala risiko pasaran berkait dengan perubahan kadar keuntungan semasa yang boleh menjejaskan nilai pelaburan. Walau bagaimanapun, pelabur berpeluang memperoleh pulangan yang halal dan stabil melalui pelaburan dalam instrumen Islamic Bankers Acceptance yang dijamin oleh aset dan transaksi perdagangan sebenar. Struktur risiko dan pulangan dalam Islamic Bankers Acceptance adalah seimbang dengan menepati prinsip Al-Ghum bin Khum, keuntungan yang datang bersama risiko. Ini menunjukkan bahawa instrumen Islamic Bankers Acceptance bukan sahaja menyediakan kemudahan pembiayaan perdagangan yang efisien tetapi juga menyumbang kepada kestabilan dan integriti sistem kewangan Islam di Malaysia. Instrumen Islamic Bankers Acceptance beroperasi di bawah satu rangka kawal selia yang kukuh bagi memastikan semua aktiviti dan transaksi mematuhi prinsip syariah serta standard peraturan kewangan yang ditetapkan. Rangka kawal selia ini bukan sahaja memastikan keutuhan operasi pasaran wang Islam tetapi juga meningkatkan keyakinan pelabur dan peserta pasaran terhadap ketulusan serta keadilan sistem kewangan Islam di Malaysia. Pertama, pelaksanaan Islamic Bankers Acceptance tertakluk kepada garis panduan Bank Negara Malaysia mengenai Islamic Interbank Money Market. Garis panduan ini menetapkan peraturan dan prosedur bagi pelaksanaan transaksi antara bank Islam termasuk keperluan dokumentasi, mekanisme penentuan harga dan pengurusan risiko. Melalui Islamic Interbank Money Market, Bank Negara Malaysia berperanan memastikan kestabilan kecairan dalam sistem kewangan Islam serta menggalakkan penyertaan aktif institusi kewangan dalam pasaran antara bank yang patuh syariah. Kedua, setiap institusi kewangan Islam yang menawarkan instrumen Islamic Bankers Acceptance perlu mematuhi rangka tadbir urus syariah yang juga digariskan oleh Bank Negara Malaysia. Rangka ini bertujuan memastikan bahawa semua produk dan operasi perbankan Islam dijalankan dengan pematuhan syariah yang menyeluruh. Ia melibatkan tanggungjawab syariah komiti, pengurusan risiko syariah serta pelaksanaan audit dan pemantauan secara berkala bagi mengelakkan sebarang pelanggaran prinsip syariah. Selain itu, pelaksanaan Islamic Bankers Acceptance juga mengambil kira piawaian antarabangsa yang dikeluarkan oleh Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institution. Piawaian ini memberikan panduan terperinci berkaitan pelaporan perakaunan serta struktur kontrak patuh syariah seperti murabahah dan musawamah yang sering menjadi asas kepada transaksi Islamic Bankers Acceptance. Pematuhan terhadap piawaian Accounting dan Auditing Organisation for Islamic Financial Institution membantu memastikan ketelusan, keseragaman amalan dan keutuhan prinsip syariah dalam pasaran kewangan Islam di peringkat global. Rangka kawal selia ini menunjukkan bahawa instrumen Islamic Bankers Acceptance dikawal selia secara menyeluruh oleh pihak berkuasa tempatan dan antarabangsa. Ia bukan sahaja memastikan pematuhan terhadap prinsip syariah tetapi juga memperkukuhkan kedudukan Malaysia sebagai hub kewangan Islam yang berdaya tahan, beretika dan berdaya saing di peringkat global.
Instrumen Islamic Banker Acceptance dan Bankers Acceptance Conventional mempunyai objektif yang sama, iaitu menyediakan kemudahan pembiayaan perdagangan jangka pendek. Namun kedua-dua berbeza secara ketara dari segi asas transaksi, sumber keuntungan dan tahap pematuhan terhadap prinsip syariah. Dari sudut asas transaksi, Islamic Banker Acceptance berteraskan akad jual beli sebenar seperti murabahah atau wakalah yang berpaksikan kepada urus niaga perdagangan yang mempunyai aset asas. Ini memastikan setiap transaksi melibatkan barangan sebenar dan bukan berdasarkan pinjaman wang semata-mata. Sebaliknya, Bankers Acceptance Conventional berdasarkan pinjaman faedah, di mana bank menyediakan pembiayaan kepada pelanggan dan mengenakan kadar diskaun yang berfungsi sebagai faedah, suatu amalan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Seterusnya, dari segi sumber keuntungan, Islamic Bank Acceptance memperoleh kepulangan melalui margin keuntungan sejualan yang dipersetujui antara bank dan pelanggan. Keuntungan ini dianggap halal kerana berpunca daripada aktiviti perdagangan sebenar. Bagi Bankers Acceptance Conventional pula, keuntungan diperoleh melalui kadar diskaun faedah yang dikenakan ke atas nilai muka surat dokumen, menjadikannya tidak patuh syariah kerana melibatkan unsur riba. Dari perspektif pematuhan syariah, Islamic Banker Acceptance direka sepenuhnya untuk mematuhi prinsip syariah, memastikan semua kontrak, aset dan aliran transaksi bebas daripada riba, gharar dan maisir. Sebaliknya, Banker Acceptance Conventional tidak tertakluk kepada garis panduan syariah kerana ia hanya menekankan aspek kewangan tanpa mempertimbangkan prinsip halal haram dalam struktur transaksi. Selain itu, dari segi risiko, Islamic Banker Acceptance melibatkan risiko perdagangan sebenar seperti perubahan harga barangan atau kelewatan penghantaran yang dikongsi secara adil antara pihak-pihak terlibat. Bankers Acceptance Conventional pula hanya menanggung risiko kewangan, di mana bank menghadapi risiko ketidakupayaan pelanggan membayar balik pinjaman bersama faedah yang dikenakan. Akhir sekali, kedua-dua instrumen ini juga berbeza dari segi platform dagangan. Islamic Banker Acceptance didagangkan melalui Islamic Interbank Money Market, iaitu pasaran antara bank Islam yang dikawasi oleh Bank Negara Malaysia. Bankers Acceptance Conventional pula beroperasi dalam pasaran Kleibo, Kuala Lumpur International Offer Rate yang digunakan sebagai penanda aras antara kadar faedah antara bank konvensional. Perbandingan ini menunjukkan bahawa walaupun Islamic Banker Acceptance dan Bankers Acceptance Conventional mempunyai fungsi ekonomi yang hampir sama, Islamic Banker Acceptance menawarkan alternatif yang lebih beretika, telus dan patuh syariah. Ia bukan sahaja memenuhi keperluan pembiayaan perdagangan, tetapi juga menegakkan nilai keadilan dan kejujuran yang menjadi teras utama sistem kewangan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nazmi bin Abdul Aziz, bernombor matrik 283797, akan membawa tajuk iaitu isu-isu dalam transaksi pengurusan perbendaraan atau treasury management. Fokusnya adalah kepada keaslian urus niaga dan kepatuhan syariah. Jadi isi utama dalam pengurusan perbendaraan Islam, objektif bukan hanya keuntungan dan kecairan, tetapi juga pematuhan syariah sepenuhnya. Antara instrumen yang digunakan ialah Islamic Banking Accepted Bills ataupun IBA. Isu ini timbul apabila transaksi menjadi form over substance, nampak patuh syariah secara bentuk tapi sebenarnya menyerupai pinjaman berfaedah. Dalam perbendaraan Islam, keaslian urus niaga menjadi kunci. Bila urus niaga hanya wujud atas kertas tanpa aktiviti sebenar, ia sudah menyimpang daripada prinsip syariah walaupun bentuknya nampak halal. Jadi isu utama urus niaga autentik versus helah kewangan. Isu utama ialah tawaruk tiruan, organised tawaruk, dan yang kedua buy al-inah atau jual dan beli semula aset yang sama. Kedua-dua bentuk ini boleh menyebabkan transaksi riba tersindung jika tiada aktiviti ekonomi sebenar. Adalah tawaruk tiruan dalam IBA. Situasinya adalah syarikat bisnis yang berhad memerlukan wang tunai segera. Bank Islam guna struktur IBA, kononnya beli biji besi secara murabahah. Langkah yang bermasalah, bank beli biji besi dari pembekal X sebanyak 1 juta RM, 1 juta tunai.
Kemudian dia menjual kepada ABC Sdn Bhd secara kredit RM1.1 juta. ABC menjual balik kepada pembekal X dengan harga RM1 juta tunai. Natijahnya, ABC dapat tunai 1 juta ringgit Malaysia, berhutang dengan RM1.1 juta. Tiada biji besi berpindah. Untung 100,000 sama dengan seperti faedah dan juga riba terselindung. Penjelasannya adalah ini yang dinamakan tawaruk munazam. Helah kewangan yang menyerupai pinjaman berfaedah dilarang oleh majoriti fuqaha. Jadi contoh yang kedua pula adalah bai al-inah dalam kecairan antara bank. Situasi Bank A ada lebihan tunai, Bank B perlukan dana jangka pendek. Langkah bermasalah, Bank A jual aset kepada Bank B RM10 juta secara kredit selama 180 hari. Yang kedua, Bank A membeli semula aset yang sama dengan harga 9.8 juta ringgit Malaysia secara tunai. Natijahnya, Bank B dapat 9.8 juta tunai dan berhutang sebanyak RM10 juta. Bezanya adalah RM200,000 bersamaan dengan pulangan faedah yang tersembunyi. Tiada nilai pemilikan sebenar atau transaksi tiruan. Jadi penjelasannya, bai al-inah menghasilkan hutang dengan lebihan tanpa pertukaran sebenar, bertentangan dengan maqasid syariah. Jadi apakah kesan terhadap pengurus perbendaraan? Kesan utama ialah risiko ketidakpatuhan syariah atau syariah non-compliance risk. Bank boleh kehilangan reputasi dan kelulusan produk. Risiko audit dan reputasi. Transaksi atas kertas boleh terdedah semasa semakan audit. Distorasi pasaran Islamik. Ia mengurangkan keaslian dan nilai sebenar sistem kewangan Islam. Jadi pengurus pembendaraan mesti berhati-hati agar aktiviti mereka tidak sekadar meniru struktur konvensional dalam bentuk Islamik. Jadi penyelesaian praktikal, langkah yang pertama adalah pengesahan dokumen perdagangan yang kukuh. Iaitu yang pertama, sediakan bukti aktiviti ekonomi sebenar, iaitu invoice benar dari pembekal, bill of lading, nota penghantaran, pengesahan pihak ketiga tentang kewujudan barang. Langkah kedua, pemantauan niat dan tujuan pelanggan. Soalan due diligence, apakah barang sebenar, di mana disimpan, adakah pembeli akhir sudah dikenal pasti. Langkah ketiga pula adalah audit syariah dalam proaktif. Jawatan kuasa syariah mesti audit transaksi sebenar, bukan hanya dokumen awal, dan yang seterusnya audit rawak selepas transaksi membantu mengesan ketidakpatuhan. Seterusnya langkah yang keempat, penggunaan teknologi atau blockchain. Rekod pemilikan dan pengantaran barang secara digital dan telus. Mengelak transaksi palsu atau berlapis. Seperti contoh, smart contract blockchain untuk merekod pergerakan komoditi. Jadi contoh penerapan teknologi, kita ambil contoh bank menggunakan sistem blockchain ledger untuk merekod jual beli komoditi. Setiap transaksi atau pembelian, pemindahan, penghantaran mempunyai timestamp dan digital proof. Jawatan kuasa syariah boleh semak terus ke dalam sistem, bukan hanya berdasarkan invoice. Apakah kesan dia? Ia akan meningkatkan transparansi, menjamin keaslian transaksi, mengurangkan risiko paper transaction. Topik yang kedua yang dibincangkan oleh saya ialah topik 6.0, kaedah penyelesaian isu kewangan Islam. Penyelesaian isu kewangan Islam pula di mana menyediakan penyelesaian kepada keperluan pengurusan kecairan pasaran wang moden tanpa berkompromi dengan prinsip syariah yang fundamental. Bahagian ini secara terperinci menghuraikan bagaimana IBA berfungsi sebagai kaedah penyelesaian yang efektif, beretika dan telus terhadap isu-isu asas yang mendominasikan bidang pembendarahan dan pasaran wang.
inovatif dan terancang terhadap keperluan mendesak dalam sistem kewangan Islam global, terutamanya dalam aspek liquidity management dan dalam pasaran kewangan moden. Instrumen jangka pendek yang boleh dipasarkan semula adalah penting untuk memastikan bank boleh menguruskan jurang tunai dan memenuhi keperluan rizab dengan segera. IBA menggantikan faedah dengan margin keuntungan jualan murabahah, dan instrumen hutang dengan sijil hutang berasaskan aset adalah manifestasi kemahiran syariah dalam rangka penyelesaian berdaya asing dari segi ekonomi dan juga mampan dari sudut etika. IBA berjaya menggantikan asas riba dengan asas perdagangan. Namun begitu, kejayaan ini membawa kepada kemunculan isu syariah yang lebih halus dan memerlukan penyelesaian yang lebih canggih, iaitu risiko non-genuine trade, urus niaga tidak sebenar. Risiko non-genuine trade ini adalah masalah substansi yang menjejaskan kesahihan kontrak murabahah yang digunakan. Jika IBA yang sepatutnya berasaskan kontrak jual beli murabahah tidak disokong oleh aliran komoditi atau aset yang sahih, ia boleh menjurus kepada tawaruk tiruan, organized tawaruk. Tawaruk tiruan merujuk kepada situasi di mana pihak lain dalam satu siri transaksi telah diatur melibatkan masa yang singkat dengan tujuan tunggal untuk mendapatkan wang tunai, bukannya untuk tujuan perdagangan yang sebenar. Kritik ulama terhadap amalan ini adalah ia bertindak sebagai helak syariah untuk mencapai pembiayaan berasaskan hutang, debt-based financing, yang natijahnya hampir serupa riba, sekaligus menjejaskan matlamat syariah, maqasid syariah. Membina instrumen kecairan tanpa risiko dan tiada pertambahan tanpa aset. Jika IBA gagal dalam aspek non-genuine trade, ia akan terdedah kepada dakwah bahawa instrumen tersebut hanyalah debt certificate yang dijual beli dengan diskaun menyerupai hutang konvensional. Reka bentuk kontrak ini dan tabir urus IBA bukan saja perlu mengatasi riba melalui murabahah, tetapi juga perlu mengatasi khilaf melalui pengawasan tabir urus yang ketat. Mengatasi isu riba dan penyediaan kecairan jangka pendek yang sangat diperlukan dalam pasaran antara bank melalui dua lapisan penyelesaian yang terperinci, iaitu peralihan kontrak ke aset dan margin keuntungan, dan mekanisme pasaran untuk pengurusan kecairan jangka pendek. Kaedah peralihan kontrak ke aset merupakan satu kaedah penyelesaian yang utama, adalah salah satu strategi penggantian kontrak. Kontrak pinjaman berfaedah digantikan secara keseluruhan dengan kontrak jual beli yang patuh syariah. Penyelesaian pengurusan kecairan jangka pendek adalah amat penting dalam sistem kewangan Islam. Tidak seperti bank konvensional yang bergantung kepada pinjaman langsung di pasaran antara bank. IBA membenarkan untuk mendapatkan tunai segera apabila diperlukan melalui proses diskaun yang patuh syariah. Kecairan ini sangat diperlukan untuk menguruskan jurang pendandaan jangka pendek, short term funding, dan memenuhi keperluan rizab. Bank boleh menjual IBA di Islamic Interbank Money Market (IIMM) atau melalui platform komoditi seperti Bursa Suq Al-Sila (BISAS) sebelum tarik mentang. Penyelesaian teknikal kontrak semata-mata peranan IBA sebagai instrumen penyelesaian isu kewangan Islam adalah penting dalam mencapai maqasid syariah, iaitu matlamat syariah yang lebih luas. Dengan mewajibkan setiap IBA disandarkan kepada transaksi perdagangan, komoditi atau aset sebenar yang boleh dikesan, instrumen ini secara langsung menyokong hifz al-mal, pemeliharaan harta, dan mengalahkan real economic activities, aktiviti ekonomi yang sebenar, berbanding membiarkan dana bergerak dalam kitaran kewangan berasaskan utang semata-mata. Aliran aset fizikal ini bukan saja menghalalkan keuntungan yang diperoleh oleh institusi, tetapi turut mengukuhkan hubungan simbolik antara sektor kewangan dan sektor ekonomi produktif. IBA sebagai instrumen yang telus dan berlandaskan aset secara inheren mengurangkan risiko pembentukan aset bubbleless atau spekulasi yang tidak sihat, sekaligus menyumbang kepada kestabilan dan keadilan ekonomi jangka panjang dalam pasaran. Ia adalah manifestasi prinsip risiko dan pulangan bersama yang menjadi tonggak utama kewangan ini. Proses evolusi yang teliti untuk menjadi bukan sahaja instrumen pembiayaan yang efisien, tetapi juga model penyelesaian isu syariah yang kompleks.
Ia menggabungkan kecanggihan teknik kewangan moden dengan disiplin etika Islam melalui penekanan kepada aset sebenar dan tabik urus yang ketat, sekaligus membuktikan kemampuan sistem kewangan Islam bagi bersaing secara efektif dan beretiket dalam arena pasaran wang global. Cabaran masa depan bagi IBA terletak pada evolusi kontraknya dan melihat kemungkinan akan beralih sepenuhnya kepada struktur yang berasaskan perkongsian risiko seperti wakalah base IBA untuk mengurangkan pergantungan kepada debt base murabahah. Jadi kesimpulan daripada apa yang kami lakukan tadi, melalui tugasan ini kami mempelajari bahawa Islamic Bankers Accepted IBA memainkan peranan penting dalam menghubungkan aktiviti perdagangan sebenar dengan keperluan pembiayaan jangka pendek bagi institusi kewangan Islam. Instrumen ini bukan sahaja menyokong pertumbuhan ekonomi sebenar, malah memperkukuh kestabilan sistem kewangan Islam melalui amalan yang adil dan telus. Antara cabaran utama semasa menyiapkan tugasan ini ialah kesukaran mendapatkan data pasaran terkini dan memahami mekanisme operasi pasaran antara bank Islam dengan tepat, yang memerlukan rujukan silang daripada pelbagai sumber rasmi.